Baru lepas tarawih ni kau nak morih tak? Nak. Okay, abang tahu satu tempat. Kat mana? Ni Myeokja Korean food. Myoja, tak pernah dengar lah bang. Kalau tak pernah dengar, jom. Jom. Okay, jom. Ping ya kedai. Hai Kak. Hai bang, welcome to Moja Cafe. Oh. Kat sini ada morih Korean food Banyak bang, banyak pilihan. Abang sebut je semua. Tapi sekarang abang sangatlah bertuah sebab sepenuh bulan Ramadan, kita orang ada unlimited Korean Moreh. Oh, unlimited Korean morih ya? Ya bang, abang boleh pilih je makan apa yang abang nak and then kita orang akan hantar ke table abang. Oh, okay. Kalau macam tu boleh lah. Saya nak 2 untuk saya dengan dia. Tapi abang nak yang mana? Kita ada macam-macam makanan. Tengok ni, yang ni lagi. Oh, tak apa Kak. Saya nak semua yang ada dalam menu. Serius lah semua? betul. Boleh bang, abang duduk je, kita hantar ke table abang. Ni, semua yang abang order dah siap semuanya. Oh, banyak ya makanan. Ya bang, kalau dah habis semua ni, abang boleh refill balik tau. Abang scan je QR, abang order je balik. Semua yang abang boleh order. Lagi satu, kita ada unlimited ramen. Abang boleh masak sendiri tau. Abang nak masak banyak kali pun boleh. Semua yang limited. Nanti kita boleh try lah. Okey bang, ni kupon untuk free mini bingsu. Nak redeem ke apa, abang bagi tahu je kita orang, kita akan buatkan untuk abang. Oh, okay. Nanti saya order Banyak macam ni Kak. Berapa harga? Makanan banyak macam ni, RM29.90 per pax. And tu untuk dewasa lah. Untuk kanak-kanak, RM14.90 per pax. Kak, unlimited Korean morih ni dari bila sampai bila? Limited Korean Moreh dekat Mokja ni, dia bermula pada 20 Februari hingga 18 Mac. Dari pukul 9 malam hingga 1 pagi. Kedai Mokja ni ada dekat mana? Kedai Mokja ni kita ada 2 outlet. Satu dekat Seberang Jaya Penang and satu lagi dekat sini lah, Bandar Puncak Alam di Selangor. Kita orang perut pun dah bunyi. Makan dulu ah. Itadakimasu. Kau ni salah lah.